Sedia. Hormat kehadapan hormat. Hormat. Kami dari kumpulan pandu puteri ingin menceritakan kaedah bantu mula untuk anu tangan dan anu kepala. Kak Sarah, Tante. Alisha. Aisyah. Kak Sarah. Aisyah, awak okey tak? Saya ikut kepada bantuan ya. Kita duduk tempat yang selamat dulu lah. Jadi saya pergi ambil mic. Sekarang kita buat aduk tangan. Okey. Pertama sekali kita kena pastikan bucu dia dekat bahagian siku. Okey, dan pastikan tangan dia 90 darjat. Kita dah bagi kat siku, dia punya bucu kat siku. Yang ni pergi dekat atas sini. Lepas tu ikat-ikatkan buku sini. Kiri atas kanan. Kalau tangan dia patah belah kanan, ikat dekat bahagian kanan. Kiri atas kanan. Ikat ketat-ketat. Ketat. Ketat. Okey, kanan atas kiri. Ikat. Okey. Selepas tu, dia punya lebihan tali ni selitkan dekat tepi handuk. Lepas tu turunkan collar dia dan kemaskan. Sekarang kita kemaskan bahagian depan pula. Yang depan ni pastikan nampak 3 jari saja untuk doktor cek aliran darah. Tapi sini kita kena simpul-simpul dan selitkan. Okay. Aisyah, awak ada sakit mana-mana lagi tak? Dekat kepala. Semua tadi ubah pada kepala saya. Jadi kita kena buat anduh kepala. Mula-mula kita ambil anduh. Kita lipat dan letak atas kepala. Pastikan ia berada atas kening. Bawa pergi ke belakang. Pastikan bucu ni berada di tengah-tengah. Dan kita simpul dan bawa pergi ke depan. Dan ikat buku sebelah. Kiri atas kanan. Kanan atas kiri. Kemudian kita kemaskan, kita gulung-gulung, kemudian masukkan ke dalam. Rasanya pun sama. Kemudian di belakang kita gulung-gulung. Kemudian selitkan di bawah sini. Kita uji tes. Tes. Okey. Okey, jom Aisyah kita pergi jumpa cikgu atau mak ayah awak dengan pasukan cikgu. Saya Nur Kaisara Anissa binti Amir. Saya Aisyah binti Abdul Haq. Saya Nur Aisyah Azhara binti Muhammad Syukri. Sekian, terima kasih.